Kau duduk kat mana ni? Semua tajam topi kau pun dah start pudar ni. Ya. Aku pun dah pudar. Dah. Uish, Mat. Hello, test 1, 2, 3. Tajam semua ni. Kau duduk kat mana sini tadi Tadi. Ni nampak tu. Tak dapat dia orang kapet. Sialah. Kau semua menipu. Apalah. Ding dang 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 tu pede tak kepede pada apa apa pupini pupini pupini. Weh, ambil gambar aku. Tak kena patek. Allah Akbar. Dan tangan kau ke dalam sikit. Lagi gigi. Dah. Belakang. Pejam man. Kau pejam. Tak, cuba kalau time aku kira. Kau yang ambil gambar time tutup mata. Aku tadi buka je mata. Time tutup kau tekan. Sial. Time aku kira, tahan je mata. Tak payah ngada nak pejam-pejam. Tu dah 3. Kan bagus macam tu. Tajam tu. Tu dah 3. Tak gila. Tu dah 3. Belakang. Dah. Tepi sikit siku kau. Tu dah 3. Tu dah 3. Ya. Berdirilah man. Kau batu je. Kau tengok batu je. Batu ni tak silap aku 1987. Sebab daripada bentuk struktur dia memang nampak lah. Kamu tu daripada zaman Nabi Adam. Kau. Zaman ni batu ni satu sama tali lahir dengan ikan sebelah. Ikan selah. Ikan sebelah. Bentuk love kan? Mana? Mana bentuk love? Tu, bentuk love tu. Bentuk love. Pandai kau yang kumpul buat. Semua kejadian Allah. Apa? Kerambit. Tu, hujung mana? Tu nak panah tau. Semua ni buat dia. Tapi tu paling putih tu. Itu paling tebal. Lepas tu kita pergi bukit tu. Salah bukit ni. Tu namanya bukit apa nama dia? Sekejap lagi dia datang tu. Bukit Temohong kan nama. Tak lah. Bukit Sempoyang. Macam yang boleh keluar dapur. Senorang, Senaling. Tadi aku jumpa Tembangau. Sini lah ni Bukit Tembangau ni. Mana dah. Apa? Tak ada idea. Dah lama tak dengar lawak-lawak Ijul Tapi aku rasa ni dulu bukit ni kan pejuang British datang lah. So dia namakan nama dia Bukit Thomas Kelly. Nampak? Baiklah. Tak macam mana boleh keluar nama Thomas Kelly. Aduh, hey. Aku rasa aku dah tahu dah Ya'juj Ma'juj kat mana. Aku rasa dia tumbuh dari bawah ni tu, batu ni. Ni lagi seorang Ya'juj Ma'juj. Aku nampak tembok depan ni besar. Aku rasa kat belakang situ. Sebab mana aku nampak dia Ya'juj Ma'juj tu. Di Decathlon. Sialah cik baju kata nak keluar dia tak keluar. Alah. Kau panggil apa? Jud lah. Jud. Lama tak nampak. Yes, bila keluar? Jud. Ada keluar jap je. Budak ni cik baju lah. Baju kan? Yalah. Tak tanya bila keluar betul. Keluar seorang-seorang. Dia kata awal bulan 6 ke? Main. Main. Cik baju tu. Betul bangunan ni je lagi. Yalah. Semalam dia tengah saya L. Kau cakap badan lu besar. L buat L. Pandai dia kata lawan dia pilih. Tak je dia keluar. Dah. Dia pergi BO dah. BO 350 kan. Tak boleh kata tak smart. Buat sikit. Baju kan lepas basuh kan baju dia ni. Lebih. Betul tak beli tu. Tapi Masjid Hidayah cantik lah. Aduh. Tiba lah kau ni. Kau tengah borak maju. Sendayan tak. Kan cantik kan.
Lawa. Aku macam ni lawa gila. Tapi masalahnya aku migraine malam. Ada lagi satu lagi masjid lawa. Dekat Ulu Langat. Sangat. Oh tu kubah tu. Yang Allah kat atas tu kan. Tu, semak tu. Selalu sangat viral tu. Alah kat TikTok ada lalu kat, lagi je. kat TikTok kau. Ulu Langat Selangor lah, dekat je. Jauh lah sial. Ulu Langat dekat Kuala Kubu tu. Kau jangan mencarut boleh tak? Ini rekod ni. Tahu tu orang Melaka kat situ. Aku tu terikut je. Nah, bau. Abang benda tu biasa tau. Mana ada Kau simpan kau data je. ni kat mana baru? Situ je. Simpan data kat sini lah. Kenapa nak kena ada baru? Betul lenggok-lenggok dia lah. Lenggok-lenggok dia. Tak ada tu. Aku pergi situ. Baru dia tembak gua lah. Sial. Itu kan. Tu aku terikut lah. Bahaya tu ikut culture Melaka. Lorak dia tu best lah. Kadang dengar lah. Aku tak pernah lagi lah kena maki. Dia tak maki tau. Tak, Dia sopan dia. belum pernah lagi lah kena Tak pernah? dengan kata-kata tu. Uish, budak Melaka aku mula-mula aku takut lah. Macam si bapak lah macam tu dia kena maki je. Kata Allah anak dengan baruah tu paling selesa ada. Ya. Kita hari buat dosa orang Melaka. Tapi dia tak cakap dengan ayah cik jual kepek pun baruah apa-apa ringgit. Pukul dulu sini. Makcik tu letak racun terus dalam kopok tu. Tapi kata masjid tu ada juga kalau tengok Melaka kan. Nekan-nekan. Ini kena-kena lagi. Ya, nak apa? Ini RM3 lah mai. Ini RM3 lah. Kau yang pergi tempat lain lah kau. Kau pernah lagi lah Ulu Langat tu? Ha? Masjid Ulu Langat tu? Kenapa? Pernah lagi ke? Tak pernah. Banyak lah. Aku tahu ni aku buat hati kat Melaka je. Tapi itu pun paling lawa bayar aku masjid. Cina. Kau kan? Masjid Selat. tanah. Masjid tanah. Masjid Selat. Kira Selat tak boleh pergi lah malam. Salah. Tutup. Ai. Aku tengok map pukul 8 je. Ai. Map. Saya nak pergi sana tu setengah jam. Lepas tu- Kalau pergi tutup. Isyak, solat Isyak cancel lah. Hari ni tak ada lah solat Isyak Tahu ni buat surau tak? Dah pun dah awal kan 7.30 dia dah isyak. Hai. Nak macam Konoha lah. Paling lawa kat Melaka masjid Cina, masjid kat masjid tanah. Selat lah. Masjid Saidina Ali aku tak sempat pergi. Masjid Tanah. Masjid Saidina Ali tu pun cantik. Kat Bukit Katil. Masjid MITC. Masjid paling panas kan. Masjid Al-Azim. Ya. Dekat Hospital Melaka kita pergi tu. Besar kan. Apa kipas dia yang kau. Yang kita pergi terawih tu ke? Mana? Tak boleh kat mana? Pakai balak-balak. Kan. Masjid tu kat Bandar Melaka. Aku dah beritahu Man Lan yang pasal ribut pakai balak tu. Kan kau suruh rahsiakan kan masa tu kan. Kita dah pergi dah. Kita buat dengar ni. Apa? Dengar lah. Haji Majlis saya dengar. Ha? Haji Majlis. Maju dulu. Jom. Ambil gambar dulu, ambil gambar. Dah kan? Belum. Aku tak ambil gambar apa cepat. dulu. Mana? Aduh. Berada tu. Minta Allah sikit pada tu.